Mungkin ada yang pernah dengar apa tu akaun emas gap ataupun akaun emas GAP. Akaun emas gap ataupun akaun emas GAP itu adalah satu akaun emas yang Public Gold wujudkan untuk membantu kita menabung secara sedikit-sedikit. Macam mana konsep akaun emas gap ataupun akaun emas GAP Public Gold ni? Tuan-tuan, akaun emas gap ni tuan-tuan ialah kita lebih sama juga konsepnya seperti mana akaun emas di bank. Tetapi tuan-tuan, akaun emas gap ni lebih mudah dan juga lebih fleksibel berbanding akaun emas berada di luar sana. Pertama tuan-tuan, di sini dalam akaun emas gap ni tuan-tuan, sebenarnya kita bukan simpan duit. Sebab apa? Ramai jugalah penyimpan emas ni mereka keliru. Bila saya masukkan duit dalam akaun emas gap ni, adakah kita simpan duit? Tidak. Dalam akaun emas gap ni, kita simpan gram by gram. Tuan-tuan, setiap RM, setiap duit yang kita masukkan dalam akaun emas gap ni akan ditukarkan dalam bentuk gram emas. Contoh, kalau tuan-tuan perempuan hari ni bermula RM100 akan dapat 0.2 gram dalam akaun. Kalau nak terus bermula 1 gram hari ni, harganya sekitar RM450, dapat 1 gram dalam akaun emas gap. Tuan-tuan, jadi dalam akaun emas gap ni kita kumpul gram by gram dahulu. Daripada gram yang terkumpul dalam akaun emas gap ni, barulah kita boleh pilih nak keluarkan dalam bentuk emas jenis apa. Nak keluarkan dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk gold bar.